الحمد لله الحمد لله القائم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لتحديثهم موعدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون يا جماعة رحمة الله mereka sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita dapat berkata dan rahmat daripada Allah Taala di dunia sementara ini dan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Ingatlah saya tuan-tuan, satu hari nanti pasti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang amal baik dan amal buruk yang kita lakukan dalam hidup. Kalau amal baik itu lebih berat daripada amal yang buruk, insya-Allah berjaya kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malamnya kalau amal kejahatan melebihi amal kebaikan, maka sentarulah kita, celakalah kita di kehidupan akhirat dan kekal abadi selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Al-Quran beritahu dalam ayat yang lain, satu hari akhirat 50,000 tahun kehidupan dunia. Dan kita menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi itu dengan kesenangan yang sementara dekat dunia ini. Selain jemaah yang dirahmati Allah, pada upah kita pada hari ini jauh di dalam menjadi tanggungjawab yang besar bagi setiap orang yang beriman untuk menjaga nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada kita dan meninggalkan kemungkaran dan sebarang bentuk kemungkaran dalam kehidupan boleh berhutang kepada azab Allah Taala yang Maha Baik di akhirat maupun di dunia ini lagi. Sebagaimana yang berlaku dalam sejarah umat terdahulu, Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada mereka umat terdahulu, seperti dikurniakan kebiasaan dalam membuat bangunan, kekuatan tubuh badan, kemahiran dalam peperangan, dikurniakan nikmat rezeki dalam bentuk tanah yang subur untuk bercucuk tanam. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Taala yang ekstrim mata kerana sikap mereka yang lalai dan melampaui batas, sehingga mereka tidak sempat untuk berbuat apa-apa pun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlihim maw'ida. Yang bermaksud, dan penduduk negeri-negeri yang telah itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat baik dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini sebagian umat Islam sudah tidak merasa malu lagi untuk melakukan maksiat dan kemungkaran seperti mencuri, merakut, berzina, mencabul kehormatan, membunuh. Dan ini kebanyakan berpunca daripada kesalahgunaan darah dan juga bahan terlarang. Istilah bahan terlarang merujuk kepada vape, rokok, alkohol, ketum, menghidu kaum dan petrol dan bahan-bahan lain yang memudaratkan kesihatan. Kesan perdagangan darah dan bahan terlarang ini adalah sama dengan kesan minum arak kerana ia menyebabkan ketagihan serta menghilangkan kewarasan akal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu muskir khamr wa kullu muskir haram. Yang bermaksud setiap yang memabukkan itu haram dan setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Bermula dengan asal ingin mencuba, kemudian berakhir dengan kehancuran yang tidak pernah terjangkau oleh sesiapa. Fikiran yang tenang menjadi kusut, jiwa yang tenang menjadi serabut, badan yang sihat menjadi susut,
Keluarga yang harmoni bertukar menjadi kelam kabut. Semakin berluasnya jenayah mencuri dan berlagu. Akhirnya masyarakat yang sedia tenang semakin melepuh. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, usaha awal kerajaan menangani masalah dalam telah melalui tindakan undang-undang luar akta dalam berbahaya 1970. Manakala pada tahun 1993 kerajaan telah mengisytiharkan dalam sebagai musuh nombor 1 negara. Seterusnya mewujudkan Akta Penganiayaan Dalam Kawasan dan Pemulihan 1983. Binaan akta ini telah diwakilkan pada 17 Oktober 2024 bagi meluaskan akses kawasan dan pemulihan kepada penagih garam dan penyalahgunaan garam dan bahan-bahan garam serta menggalakkan kawasan dan pemulihan secara sumber. Untuk data ini sehingga November 2024, seramai 14,205 orang kaya telah menjalani program kawasan dan pemulihan dan kekal pulih daripada ketagihan garam. Bagi pokok sedaran bagi garam kepada masyarakat secara umum, ADB juga telah menjalankan program pendidikan pencegahan meliputi sekolah, tempat kerja, komuniti dan keluarga. Masyarakat perlu ada kesedaran dan bersama-sama memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat berkaitan dengan aktiviti penagihan garam supaya kesan mudarat tersebut dapat dijauhi dan dicegah pada peringkat awal. Pada masa kini, trend penyalahgunaan garam dan bahan garam telah bertukar daripada dalam berasaskan tumbuhan seperti ganja, heroin dan morfin kepada dalam sintetik yang berasaskan bahan kimia seperti syabu, pil pudar, ekstasi dan lain-lain. Bahan garam sintetik ini juga telah digunakan dalam bahasa vape, yakni flavor vape. Pengambilan garam jenis sintetik ini boleh mengungkap jenayah hijau seperti yang dilaporkan oleh akhbar dari 4 Disember 2024 bahawa seorang pemuda berusia 20-an sanggup menikam ibu kandungnya sendiri sehingga mati kerana disyaki berak ditegur mengisap vape yang mengandungi garam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, hukum penyalahgunaan garam dan bahan terlarang dalam Islam adalah haram kerana mendatangkan kerosakan yang besar sama ada kemudaratan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun menggugat keselamatan negara. Justru itu kita wajib mengelakkan diri daripada menghampiri penyalahgunaan garam, memandangkan kesan yang amat dahsyat. Bab kata orang Arab dalam mengatakan al-wiqayah khairun min al-ilaj, yang bermaksud mencegah lebih baik daripada perawat. Mari kita sama-sama memperjelas penyalahgunaan garam dan bahan terlarang yang telah lama wujud dalam masyarakat. Jika kita langsung tidak ambil peduli urusan dalam keluarga dan masyarakat, bahkan membiarkan kemungkaran ini terus bermahal-jaya, bersedialah untuk kita berhadapan dengan kesan yang lebih buruk. Masyarakat perlu mengubah stigma dan tanggapan yang negatif kepada klien yang sudah pulih sepenuhnya daripada penyalahgunaan garam. Mereka perlu diberi peluang untuk membaiki kelemahan diri dan kembali menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Sikap yang positif daripada masyarakat amat diperlukan bagi memastikan golongan tersebut terus dididik dan dihargai. Sidang Jumaat sekalian yang dimuliakan Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Pertama, hukum penyalahgunaan garam dan bahan garam adalah haram di sisi syariat Islam. Kedua, berkesan penyalahgunaan garam amat memperoratkan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tiga, menjadi tanggungjawab keluarga dan masyarakat untuk menerima semula klien yang orang yang telah bebas daripada penyalahgunaan garam. Terima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa
طاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر لنا من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تكل به القدر فتنفذ به الكرب وتمار به الحوائج وتنال به الروائح وحسن الخواتيم ويشكر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مكان ونفس بعد كل معلوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Dan kita bersama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbaiki amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalkan segala perbuatan yang mungkar, buruk dan keji sedapat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Sunni salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar." Jadi kepada kita sama-sama menjaga solat di waktu itu. Yang terbaik di sembahyang di masjid serta berjemaah pada waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga solat di waktunya, pertama akan diangkat kesekitan hidup dia. Dua, akan diangkat azab kubur dia. Dan tiga, akan diberi buku catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, dia akan melintas di jalan sirat sepantas macam kilat. Yang kelima, dia akan masuk ke dalam Islam." Hadis menyebut diri ini yang semua kita sama-sama menjaga sembahyang di waktu kita. Dan kalau ada sembahyang-sembahyang tertinggal dulu-dulu, maka sementara hayat kita mubarak gantilah qada sembahyang sebelum kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Sekali jemaah yang dirahmati Allah, Islam adalah satu cara hidup dalam kita berkeluarga, berekonomi dan bersosial. Allah Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sepenuhnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sebenarnya syaitan itu musuh bagi kamu. Dalam konteks kesusunan Islam, pembangunan umat melalui zakat dan wakaf merupakan unsur yang amat penting. Lebih-lebih lagi untuk memajukan ekonomi Islam di negeri kita. Kerajaan luar negeri baru bagi Sultan Pahang melalui pimpinan kerajaan negeri dan Majlis Ulama Islam dan Al-Azhar Melayu Pahang amat aktif dalam mengaktifkan dan terlibat dalam pembangunan umat Islam. Ini semua berkat sumbangan zakat dan wakaf pusat umat Islam kepada pusat penerimaan zakat Pahang dan wakaf Pahang yang memberikan hasil umat Islam terus berkembang. Pada kesempatan ini, Khatib Menyeru Masyarakat Islam di negeri Pahang menjauhi ejen-ejen penerimaan zakat luar Pahang yang menjanjikan imbalan 50% kepada ejen tersebut. Mereka menghalalkan perbuatan sendiri tanpa mengambil kira membawa golongan besar di negeri Pahang yang kita sayangi ini. Jawatan Kuasa Perlindungan Hukum Syarak Negeri Pahang telah memfatwakan haram pada perbuatan sendiri. Fatwa ini yang diwakilkan dalam masa terdekat. Bersama bulan yang mulia ini, selain berzakat, kemudian juga untuk banyak berwakaf melalui
ولسموه ولي عهده وفضله ولطفوله الله والطاعه نشكر حسن ابراهيم على الشاء ابن سلطان الله تعالى سيدنا المصطفى بن الشاء يا الله ولله وللقوم وللقومين سلطان الله kami kasihi ingatkan kepada yang hikmah dan kebiasaan amalan yang dipahami saya tunjuk serta takkan bagi daripada daya dosa. Allah ma'aikatan Islam wal muslimin wa adil syirk wal musyrikin wa tabil a'da'aka a'da'aka Allah mansur ikhwana fi Palestin Allah muhadir al-qawm ya arhamar rahimin Allah marzuk lana rahmah khassa wa ghaliyah wa sayyid al-muslimin 'amma as-safa wal nama wal rafa wa subhanahu wa ta'ala wa qina sharra wa najina min jami' anwa'i al-bala بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على